sebelum kita lebih lagi uraian berkaitan dengan hamba Allah ini, tadi ada satu soalan masuk kat saya. Okey, soalan tu mungkin antara kita pun ada yang satu tertanya-tanya ataupun terlibat diri dia sendiri. Ustaz, apa ni saya dah buat macam tu? Baik, soalan dia apa? Soalan dia, Ustaz, saya tengok ada sahabat saya ni, dia semayang dah witir dengan imam, semayang dah. Lepas daripada tarawih, 2 witir, 2 dapat 2 dan 1 lah. Tak apa. Tak saya kita buat lain kan? Tak apa, yang tu saya kita sentuh. 2 dan 1, tak apa, kira selesai lah. Selesai witirnya. Kemudian dia bangun tahajud, dia buat pula 2 dan 1. Apa pandangan Ustaz? Saya pun tertanya-tanya juga. Dia cerita tentang satu orang. Macam mana dia boleh tahu orang tu makin tahajud kat rumah dia? Asal dia tahu? Jadi kita, saya pengalaman ngajar lebih pada 20 tahun. Dia tahu, kata-kata soalan tu, tapi dia berlapis sikit kan, dia kata, ada kawan saya. Kita ingat kita tak cerdik ke kalau kawan ni? Kecuali kalau dia kata kawan saya, kontak saya apa satu cerita lain kan? Bisa pun nak tanya pula kawan aku ni kan? Itu yang aku buat. Dah buat dah dekat surau, buat pula kat rumah. Baik, tak kisahlah sama ada betul kawan dia atau dia sendiri atau siapa pun, buat dah dekat surau, buat dah kat masjid, dia balas pula kat rumah. Betul lah Ustaz, apa yang salah? Lagi banyak lagi bagus. Betul, yang pertama kalau banyak bagus, tapi ada kalau banyak tak bagus. Baik, berkaitan dengan witir ni, pernah Nabi sebut la witron fi lailatin. Tak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Tak boleh. Lepas tu kalau soalan tadi tu kita nak jawab macam mana? Cakap tak boleh? Tak boleh. Mungkin boleh. Jadi jawapan tu agak tak berapa kuat. Imam Ar-Ramli, ulama dalam mazhab Syafi'i, dia pernah menyentuh bab ni. Barang siapa buat 2 kali witir dalam satu malam, tidak sah dan hukum dia haram. Tegah tau. Tak sah. Okey, tu. Tak sah pun boleh dia main lagi tu. Kita bagi apa hukum dia haram. Haram. Ni salah semua. Betul salah. Tak boleh. Begitu. Jadi macam mana ni? Saya nak semayang lagi lepas pada ni, nak buat lagi taubat, hajat banyak saya nak mohon. Siapa kata tak boleh? Orang kata 2 kali witir tak boleh. Okey, sekarang ni kita dah buat witir. Dah buat witir. Okey, soalannya, boleh tak kita nak semayang berapa lepas pada ni? Boleh kan? Boleh kan? Nak semayang apa? Tak mau Ustaz, ni politik. Tapi saya bukan main lagi, macam kajian nak buat ibadat. Jangan kita tanya nak semayang apa lagi ni? Tak mau Ustaz, tunggu subuh. Tak barang dia, tak marah dia. Tapi ada orang yang rajin lagi, dia nak buat macam-macam semayang ni, nak tasbih lagi Ustaz. Saya tak pernah tinggal tasbih tiap-tiap malam Ustaz, bukan kata malam ni je, bukan kata bulan ni saja. Dia saya nak buat, tak ada masalah. Cuma jangan tutup balik dengan witir.